Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini saya Siti Nur Amirah binti Aminullah akan membentangkan tentang implikasi ekonomi negara terhadap pendidikan dan juga apakah peranan guru dalam menghadapi cabaran pendidikan berdasarkan aspirasi pendidikan negara. Okey. Kita mulakan dengan pengenalan. Okey, apa yang kita nak ceritakan sekarang ni? Okey, kita kena tahu dulu keadaan ekonomi di negara kita sekarang ni mempengaruhi jumlah peruntukan kewangan bagi membangunkan sekolah, bagi menyediakan kemudahan pembelajaran dan juga bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Jadi ekonomi ni sangat penting dalam bidang pendidikan di negara kita. Okey, seterusnya perbezaan keadaan ekonomi juga boleh menyebabkan ketidaksamaan peluang pendidikan antara murid di kawasan yang berbeza. Okey, kat sini kita cerita daripada aspek murid, daripada keluarga yang duduk di kawasan luar bandar dan juga yang duduk di kawasan dalam bandar. Okey. Yang ketiga, guru turut memainkan peranan penting dalam memastikan proses pembelajaran terus berkesan walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran ekonomi. Jadi, oleh itu sistem pendidikan di negara kita sistem pendidikan memerlukan sokongan ekonomi yang kukuh bagi memastikan semua murid mendapat peluang pembelajaran yang sama. Okey, kita pergi kepada konsep implikasi ekonomi terhadap pendidikan. Sebelum itu kita kena tahu dulu apa maksud implikasi ekonomi ni. Implikasi ekonomi merujuk kepada kesan ataupun pengaruh keadaan ekonomi negara terhadap pembangunan sistem pendidikan di negara kita. Jadi, ekonomi yang stabil membolehkan kerajaan meningkatkan pelaburan dalam sektor pendidikan. Sebagai contohnya, dalam pembinaan sekolah, dalam memperbaiki infrastruktur sekolah, menyediakan teknologi dan pembangunan kurikulum. Sebaliknya, kekangan ekonomi boleh juga menyebabkan pembangunan pendidikan menjadi lebih perlahan serta dapat menjejaskan penyediaan kemudahan pembelajaran. Jadi, faktor ekonomi juga dia sangat mempengaruhi kita punya peluang pendidikan, yang mana peluang pendidikan ini akan diterima oleh murid dari latar belakang sosioekonomi yang berbeza. Sebab kita ni bukan semua datang daripada latar belakang yang kaya raya, bukan semua yang datang daripada sederhana. Kita datang daripada latar belakang yang berbeza. Okey, kita masuk kepada implikasi yang pertama, iaitu peruntukan pendidikan. Okey, implikasi ekonomi terhadap pendidikan yang pertama ialah peruntukan pendidikan. Jadi, keadaan ekonomi ini dia jelas menentukan jumlah peruntukan bajet yang disalurkan kepada sektor pendidikan. Peruntukan kewangan yang mencukupi, dia membolehkan pembangunan infrastruktur sekolah, penyediaan bahan pembelajaran serta penggunaan teknologi pendidikan dapat diberikan kepada pihak sekolah dengan berkesan. Jadi, sekolah dapat menyediakan kemudahan seperti makmal komputer, perpustakaan dan peralatan pembelajaran yang lebih lengkap. Tetapi, jika ekonomi negara mengalami kekangan, mengalami kemerosotan, pembangunan kemudahan pendidikan mungkin akan menjadi terhad. Oleh itu, kestabilan ekonomi amat penting bagi memastikan pembangunan sistem pendidikan di negara kita dapat dilaksanakan secara berterusan. Okey, di sini saya sertakan dengan statement daripada Belanjawan 2025 yang kita boleh saksikan bahawa pihak kerajaan memberikan peruntukan jumlah yang sangat besar dalam sejarah untuk sektor pendidikan, yang menunjukkan komitmen kuat pihak kerajaan terhadap bidang pendidikan untuk membangunkan modal insan. Okey, di sini kita dapat lihat peruntukan sebanyak RM18 bilion Malaysia diberikan kepada bidang pendidikan. Jadi, keseluruhan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia adalah sebanyak RM64.1 bilion, yang meningkat daripada tahun sebelumnya adalah RM58.7 bilion. Ini merangkumi perbelanjaan operasi sekolah adalah untuk operasi sekolah, program pembelajaran infrastruktur serta pembinaan sekolah baru. Peruntukan yang besar ini mencerminkan usaha
usaha dan sokongan kerajaan untuk pastikan pendidikan yang akan diberikan kepada kanak-kanak berkualiti, akses yang saksama dan juga penyediaan ruang pembelajaran yang selesa dan juga kondusif. Kita pergi kepada implikasi ekonomi yang kedua, iaitu jurang pendidikan. Wujudnya jurang pendidikan jika ekonomi di negara kita tidak bagus. Jadi perbezaan tahap ekonomi ini adalah berlaku dalam kalangan kawasan bandar dan juga luar bandar yang menyebabkan ketidaksamaan kemudahan pendidikan. Okey, sebagai contohnya, sekolah di kawasan bandar biasanya mempunyai kemudahan teknologi dan juga infrastruktur yang lebih baik, yang mana sebaliknya di kawasan luar bandar mungkin menghadapi kekurangan kemudahan seperti internet yang stabil, mungkin ada kekurangan kemudahan seperti internet yang stabil dan juga peranti digital. Jadi akibat daripada kedudukan sekolah mereka ini, mereka mengalami jurang pendidikan apabila di kawasan bandar, di kawasan dalam bandar mendapat pendidikan yang secara lebih berkualiti, secara lebih berkesan kerana mereka dapat menggunakan peranti-peranti internet, mereka dapat mengakses segala perkara di hujung jari. Manakala di kawasan luar bandar tidak mempunyai akses tersebut, jadi mereka mungkin agak ketinggalan daripada segi pendidikan. Jadi keadaan ini boleh mempengaruhi mereka punya pembelajaran dan juga mereka punya pencapaian akademik. Jadi kita tak boleh salahkan mereka sebab jikalau mereka tidak berapa aktif, tidak berapa pandai dalam akademik, kerana wujudnya jurang pendidikan ini akibat daripada sektor ekonomi kita. Oleh itu, usaha perlu dilakukan bagi mengurangkan jurang pendidikan antara kawasan yang berbeza. Kita perlulah memberikan serba sedikit usaha itu sebagai pendidik, sebagai seorang guru. Walaupun kita, sebagai contohnya lah, kalau kita di kawasan pedalaman, kita tak perlu meningkatkan bukan nak mengupgrade sekolah tu, tapi kita cuba upgrade diri kita supaya dapat deliver, supaya dapat bagi pengajaran yang lebih baik kepada mereka. Okey, implikasi yang terakhir adalah akses teknologi pendidikan. Teknologi digital sekarang ini, masa sekarang, seiring dengan zaman teknologi AI semua ni, dia semakin penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran masa kini. Saya kira rata-rata sekarang ni semua bidang pendidikan memang menggunakan teknologi. Tak ada yang dah tak guna teknologi lah. Semua menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi seperti komputer, internet dan juga platform pembelajaran digital dapat tingkatkan keberkesanan pembelajaran. Di sini didasarkan bahawa perkara-perkara teknologi zaman sekarang ini dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran dalam sektor pendidikan. Namun, tidak semua murid mempunyai akses kepada teknologi disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Okey, dalam sudut ni, betul, bukan semuanya, kan saya cakap tadi, kita semua datang daripada latar belakang sosioekonomi yang berbeza. Jadi, apabila murid yang datang daripada keluarga yang kurang berpendapatan, yang berpendapatan rendah, dia mungkin akan mengalami ketinggalan sedikit dalam aspek teknologi ni. Jadi guru perlulah mengambil inisiatif untuk membantu murid tersebut, murid daripada keluarga berpendapatan rendah. Okey, hal ini menjejaskan peluang mereka untuk mengikuti pembelajaran secara digital dengan berkesan. Okey, kita pergi pula kepada peranan guru untuk mengatasi cabaran tersebut mengikut aspirasi pendidikan negara. Tapi sebelum tu kita kenal dulu apa itu aspirasi pendidikan negara. Aspirasi pendidikan negara merupakan rangka kerja strategik pendidikan Malaysia yang bertujuan, yang berfungsi untuk kita bentuk sistem pendidikan negara yang holistik, yang menyeluruh, yang inklusif dan juga berkualiti dan berdaya saing di peringkat global. Sistem aspirasi ini dia memberi penekanan kepada yang pertama, pelajar berpengetahuan dan berkemahiran. Yang kedua, sistem pendidikan yang efisien dan inklusif, dan yang ketiga adalah pengukuhan nilai murni dan identiti kebangsaan. Jadi sistem aspirasi ini dia memfokuskan kepada tiga ini sahaja: pelajar berpengetahuan, sistem pendidikan yang berkualiti dan juga pengukuhan nilai murni dan identiti kebangsaan dalam diri seseorang pelajar. Okey, kita pergi
kepada peranan guru dalam menangani cabaran pendidikan berlandaskan aspirasi pendidikan negara. Jadi, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, kita berperanan untuk sediakan pengalaman pembelajaran yang menarik, yang interaktif dan berkesan dengan menggunakan pelbagai alat digital. Tetapi, saya nak selitkan, zaman sekarang ni, ya, kita menggunakan alat digital, tetapi jangan lupa murid juga lebih senang untuk belajar, lebih senang untuk dapat apabila kita menggunakan alat-alat maujud, alat-alat yang mereka boleh pegang, mereka boleh merasa pengalaman itu sendiri. Itu juga berkesan. Jadi ini kalau kita cerita daripada sudut digital, ini termasuk platform pembelajaran maya, aplikasi kuis interaktif dan juga bahan-bahan visual. Penggunaan teknologi pada zaman sekarang ni dia akan membantu guru-guru untuk sesuaikan pengajaran mengikut keperluan murid, dapat tingkatkan minat murid untuk belajar. Macam kita buat kuis dalam kita punya kelas, kita buat sesi menyanyi, sesi tarian dan juga serta sokong kemahiran abad ke-21 seperti kreativiti, pemikiran kritis dan juga kolaborasi. Sebab kemahiran abad ke-21 menekankan kita untuk belajar secara teknologi, berdasarkan teknologi. Tapi jangan lupa juga kepada aspek maujud itu tadi. Jadi perkara ini dapat membantu guru teknologi dapat bantu guru untuk bantu pula murid menjadi lebih yakin, menjadi lebih seronok untuk belajar. Guru, sebagai contohnya, saya berikan contoh guru di Sekolah Kebangsaan Putrajaya, dia menggunakan nama seseorang Frog, VLE, yang mana yang membolehkan murid untuk sama-sama menjawab kuis interaktif bahasa Melayu dan juga matematik. Zaman sekarang ni kita perlu memperbanyakkan kuis-kuis interaktif supaya murid-murid tidak bosan dengan sesi pengajaran yang sama seperti macam cikgu zaman dulu yang macam untuk mengajar kat depan murid-murid belajar secara pasif sahaja. Zaman sekarang tidak macam tu. Jadi murid akan terima maklum balas segera. Murid menerima maklum balas segera. Kita secara tidak langsung akan membuat itu sebagai suatu pentaksiran untuk melihat murid kita adakah dia menerima apa yang kita ajar, adakah apa yang kita ajar itu berkesan kepada murid itu dengan memberikan kuis. Guru dapat sesuaikan pengajaran berdasarkan prestasi murid. Jadi, apakah kaitan perkara ini dengan APN? Iaitu dia menyokong aspirasi pendidikan yang berkualiti dan inovatif selaras dengan GPPP untuk melahirkan murid yang cekap dan berdaya saing. Seterusnya adalah pembelajaran, peranan yang kedua adalah pembelajaran inklusif dan akses pendidikan yang saksama. Guru berperanan guru perlu menggunakan kemahiran digital untuk pastikan semua murid mendapat hak pendidikan, untuk mendapat pendidikan yang sama rata, tak ada yang tercicir. Termasuklah OKU, walaupun mereka murid berkeperluan khas, berkeperluan pendidikan khas, mereka berhak juga untuk mendapat pengajaran yang sama dengan murid perdana, murid biasa, murid normal. Jadi, guru berperanan untuk memberikan sesi pengajaran yang inklusif, yang mana sesuai untuk semua jenis pelajar, tak kira lah yang normal ke ataupun yang berkeperluan khas. Jadi, modul pembelajaran yang interaktif, guru-guru boleh menyediakan modul pembelajaran yang interaktif, audio visual dan teks digital yang mana bolehkan murid belajar ikut kadar dan keperluan masing-masing. Macam kita tahu, setiap murid ni perkembangan dia tak sama. Jadi ada yang perlahan sikit, ada yang laju sikit. Jadi dengan modul ini, dengan perkara ini kita dapat selaraskan dengan prinsip inklusif aspirasi pendidikan negara. Juga guru juga boleh menyesuaikan pengajaran dan penilaian agar semua murid dapat mencapai matlamat pembelajaran dengan berkesan, supaya tak adalah diskriminasi macam bila melakukan sesuatu pentaksiran. Apabila seseorang itu mendapat markah yang sedikit rendah, dia akan dipulaukan. Jadi kita tidak mahu perkara itu untuk terjadi. Jadi guru perlulah menggunakan modul interaktif yang dilengkapi dengan audio dan animasi untuk murid orang kurang upaya, untuk murid berkeperluan khas di sekolah rendah, yang mana membolehkan mereka untuk ikut topik matematik dan sains. Ini adalah sebagai contohnya lah. Yang ini untuk murid berkeperluan khas daripada segi mata. Okey, itu saja daripada saya. Ini adalah sumber rujukan dan kesimpulannya dapat saya simpulkan di sini, guru berperan
sebagai ejen transformasi pendidikan, yang mana kita menggunakan kemahiran digital untuk pengajaran interaktif untuk memperkukuhkan kemahiran abad ke-21 dan menyediakan pembelajaran inklusif yang dapat disesuaikan kepada semua jenis murid. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan teknologi untuk penilaian secara menyeluruh sejajar dengan aspirasi pendidikan negara untuk melahirkan pelajar celik ilmu, berakhlak mulia dan juga berdaya saing. Gabungan antara ekonomi dan juga pendidikan ini dapat melahirkan peranan guru yang cekap teknologi dan membolehkan sistem pendidikan lebih holistik, efektif dan mampu melahirkan pelajar yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara secara berterusan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.